Saya projek saya apa tulen saya berfungsi mengisi tangki dan sini dia akan detect kalau jika tangki ni penuh automatic berhenti solar ni. Jadi kita tengok dia tutup sampai berapa km dia akan tutup tangki. Okay, kemudian dekat sini saya punya semasa detectnya kering, dia akan kesedutkan di water pump ke purple. Jika tanah sudah lembap, dia akan automatik tutup. Okay, sudah lembap. Sebab tanah pun dah basah. Saya akan basahkan ring sensor saya dengan air. Maksudnya kita akan detect eject. Kemudian dia punya semua sistem akan off pada nampak. Okay. Kemudian kita akan tengok semua sistem ni dalam dashboard saya dekat dalam. Okay. Dia akan baca slow motion, rainfall. Kat sini kita boleh tahu hujan lembap, dah hujan, temperature suhu semua, ultrasonic yang ada. Okay, kemudian dalam ni ada DHT 22